Durian longgok dengan durian paling murah aku jumpa dekat Johor sekarang. Ada yang sebiji RM3, RM5 pun ada. Setiap hari fresh daripada kebun diorang sendiri. Destinasi makan durian kali ni, durian harga longgok tak masuk akal dekat Seri Sulong. Sekarang ni lori durian belum sampai lagi, tapi dah ramai yang beratur nak tunggu durian. Macam mana kedai belum buka tapi orang dah start tunggu. Okey, dekat durian Pak Jen ni kita ada durian serendah sebiji RM3 dan juga kita ada durian kampung campur dengan kahwin, satu beg plastik isi penuh-penuh RM60 sahaja, geng. Durian yang kat sini kita pukul rata semua. Kita ada Musang King, kita ada durian IOI, okay, kita ada udang merah, kita ada D99 dan juga kita ada D24. Ambil 1 kilo 28, 10 kilo kita langsam 200 sahaja diskaun. Korang kena ingat betul-betul, setiap hari 11 pagi diorang akan restock bawa buah. Make sure kau datang sebelum pukul 11, sebab pukul 10 pun dah ramai datang beratur. Kau tengoklah sendiri, memang semua pulang dengan beg-beg penuh dengan durian diorang nak bawa balik ni. Yang mana nak cari durian senang ya. Siapa lambat habis, siapa cepat dia dapat. Akak ni isi durian aku jumpa kat sini semua cantik-cantik, elok-elok dia bagi ya. Musang King, IOI, Blackthorn, tebal-tebal dia punya isi. Semua durian diorang bawa ni kebun diorang sendiri, bukan daripada luar. Kualiti dia manis, kuning isi. Buka kau beg sekali pun kau tengok cantik isi dalam dia. Tapi yang paling aku suka dia punya Blackthorn lah. Kau tengok seulah dia betapa tebalnya, masuk dalam mulut tu ada banyak lagi belen. Tengok banyak tak dia punya isi. Waranti, durian rosak boleh tukar baru, tak ada masalah. Oh, saya pening. Ramai customer tanya, lokasi kat mana, lokasi kat mana. Kita berada di HQ Durian Pak Jen ni. Korang Google Map sahaja. Ataupun korang boleh cari bangunan Uptown Center Seri Sulong, Batu Pahat Johor, geng. Okey, korang akan nampak bangunan ni. Inilah dia suasana Durian Pak Jen ni.